Okey, perlawanan open antara Cyberjaya melawan dengan MC ataupun Mobile Coach 0-0. Tadi dia punya serve dari return out sikit. Mata sekarang 15-0. Masuk dia return baik drama. Pancung. Hari backhand. Oh, satu good rally. Satu long rally tadi. Cantik. Kita nak yang fight kan? Fight. Kalau menang tak apa. Okay, mata 30-0. Net masuk first serve. So dia susah juga tadi nak return. Lebar 40-0. Oh, betul sama. Kasut tadi warna lain. Model sama. Different colour. Hijau kan. Itu baru beli tu. Sebab tambah sebulan dia. Dia bagi 8 ke 9 tak tahu. Okey, mereka membuat servis ace. Mobile Coach menang 1-0. Okey, now game kedua. Amar akan serve dulu. Cantik serve dia. Mata 15-0. Fault bola tu dia kata. Oh, double fault. Mata 15 sama. Fault first serve. Dia main rugby ke main sorak-sorai? Masuk second serve. Volley yang baik oleh Amar. Volley lagi. Yes! Hit dengan baik oleh Amar. Power kepada mata 30-15. Mata 30-15. First serve foul. Second serve mata 30-15. Masuk atas line. Oh, keluar backhandnya. Mata 30 sama. Second serve masuk. Pancung oleh Amar. Dia bagi pancung. Oh, satu pancung rendah. Pancung lawan pancung. Tapi Amarnya sangkut. Mata 30-40. Masuk tapi kena net. Mata 30-40. Cantik serve tapi kena net. Ulang semula. First serve 30-40. Oh, keluar return dia. Bawa kepada mata break. Sekarang ni 2-0. Haziq akan serve mata 2-0. So saja return oleh Zarif. Lob tinggi oleh Amar. Oh, tapi out sikit bolanya. Mata 15-0. Masuk bolanya. Turn backhand oleh Amar. Di lob oleh Zarif. Oh, dia ingat bola tu out. Dia biarkan punya masuk 30-0. Buang okey. Okey. Mata 30-15. Mata 30-15. Masuk. Oh, satu backhand. Deep oleh Amar. 30 sama. Masuk di return Zarif. Bagi forehand. Zarif bagi balik forehand. Oh,
bersahaja saja tolakannya mata 40-30. Masuk saudara dia. Return cantik oleh Amar. Bagi backhand jauh. Dia attack lagi dalam tapi keluar daripada mata deuce. Okey, mata deuce. So, dia return kuat oleh Zarif, mata out. Memberi mata advantage kepada pair MC. Okey, mata advantage kepada pair MC. Masuk saudara. Mungkin kena net. Okay, serve semula. Second serve now. Second serve. Backhand oleh Amar. Backhand deep oleh Amar membawa kepada mata deuce semula dan sudden death selepas ni. Okey, Amar akan return serve sudden death. Terkuat pula Amarnya return, memberi mata kemenangan kepada pair MC 3-0. Okey, sekarang skor 0-3. Zarif akan cuba mencari satu mata. Out. Serve. Net. No, second serve again. Masuk. Bola dia dekat T, membawa suka di return mata 15-0. Okey, mata 15-0. Masuk serve dia tinggi. Amar menahan bola tu out. Mata 15 sama. Usaha Zarif. Satu servis laju dan ditahan oleh Amar dengan baik. Bawa mata 30-15. Handicap. Usaha tadi. Amar nahan dengan baik. Dapat pada Amar lagi. Lari servis. Sikit saja tahanan. Pergi ikan net, tapi permainan rally yang baik. Mata sekarang 15-40. Tak, mungkin deuce ke tak pasti. Cantik sebelum masuk. Dia bagi backhand pendek. Tarik pancung. Yes. Pasti berapa mata, sama ada 30-40 ataupun 40-30. Kita tengok saja dulu. Okey, skor dia adalah 40-30. Serve. Alah. Nanti bola tanggung tapi terkena net. Bawa kepada mata deuce. Kena ingat Amar sebenarnya dia pakai raket second dia, raket utama dia dah putus. Jadi raket ni dia kurang sikit lah. Go on. Satu serve cantik daripada Zarif. Dan di volley pendek oleh Amar, membawa mata advantage kepada pair Cyberjaya. Good serve daripada Zarif. Yes, good serve. Membawa mata pertama untuk pair Cyberjaya. Sekarang ni kedudukan 1-3. Diorang ketinggalan 0-3 tapi dah dapat satu mata daripada servis Zarif. Masuk, ditahan oleh Zarif tapi bola tinggi, tapi dapat ditahan oleh Amar.
Okey. Tahan rendah, membawa mata 0.15. Cantik sudah masuk. Dengan baik oleh Amar. Dia cuba masuk satu volley silang pendek yang cukup cantik. Bawa pada mata 15 sama. Lagi sekali bola volley pendek. Sukar nak kejar mata 30-15. Dapat ditahan dengan baik oleh Amar. Tahan oleh Zarif. Dapat di volley. Oh, mata 30 sama. Satu return yang baik pada Amar Ali. Masuk saja. Tapi tak dapat ditolak oleh Zarif. Raket dia dah dekat dada. Sukar dia nak swing. Mata 40-30. Masuk je serve dia. Wow! Satu down the line yang baik daripada Amar, membawa babak semula kepada mata deuce. Oh, dia return forehand yang baik dari Zarif. Tapi dia attack ke backhand pun baik. Alamak, bola dia attack down the line kena net pula. Sukar nak jangka bola lantunan begitu. Memberi mata advantage kepada MC punya team. Out serve dia. Masuk saja. Dia return baik dengan oleh Amar. Dia silang, Amar silang balik. Dapat dikejar oleh Amar. Dia backhand balik Amar backhand balik. Oh, Amar cuba attack sikit lagi. Amar cuba attack down the line tapi terkeluar sikit, memberi mata kemenangan kepada MC. Mereka mendahului dengan 4-1. Amar serve tadi. Dia songkit pula tu. Oh, di overhead dengan baik oleh Zarif. Mata 15-0. Masuk. Dia cuma attack down the line tapi sangkut net. Mata 30-0. Foul, bola tu keluar. Kena net tapi dia terkeluar. Masuk. Satu hentakan yang kuat dari dah lari. Mata 30-15. Cantik serve Amar. Di volley yang baik dari Zarif. Bawa mata 40-15. Serve, good serve. Cantik. Amar good serve membawa mata kemenangan. Mereka host serve. Mata sekarang 4-2. Dia cuba kena break satu. Haziq akan serve seterusnya. Masuk serve dia. Haziq ni serve perlahan je tapi dia pancung bola tu. Tu macam out sana kan? Macam out sana. Tapi dia tak call bola sana tu. Yalah 50-50 tapi kalau ikut cap macam ni dah lawan dah. Masuk. Zari terleka sikit. Dia bersedia untuk forehand tapi tiba bola datang backhand. Mata sekarang 30-0. So. Oh, satu. Return lemah, tanggung di tengah. Di volley oleh opponent, mata 40-0. Amarnya swing kuat. Okey. Bagi mata 40-15. Sangkut first serve. Masuk second saja. Okey. Baru letakkan kuat ke Zarif. Oh, dapat tahan dengan Amar. Yes. Okey, peluang. Mata sekarang 40-30. Masuk saja. Kita dengan baik oleh Amar. Cantik Amarnya lob. Okey, cantik lob yang cantik. Memberi pada mata deuce setelah ketinggalan 0-40. Dia orang kejar balik. Mata deuce sekarang ni.
So dia terbaik oleh Zarif. Okey, okey, boleh break. Mori mata advantage, ditahan volley tapi out. Advantage kepada tim Cyberjaya. So, oh, cantik dia tahan. Sukar nak jangkau. Memberi pada mata deuce semula. Okay, this is sudden death. Cantik amaknya in return. Oh, cantik. Dia satu volley silang yang pendek, memang sukar. Bawa mata kepada 25 kata silap. 25. Okay, skor. Okay, skor sekarang 25. Tadi akan cuba rapatkan. Oh, double foul. Mata besar 25, mata kecil 0-15. Good serve tadi. Oh, dah tak sempat. Walaupun dah tahu tapi tak sempat nak lari. Mata 0-30. Out. Okey. Mata 15-30. Okey. Good serve. Good serve. Good serve. Kidal punya serve macam tu lah. Kidal punya serve. Okey, 30 sama. Oh, sikit lagi. Sikit lagi. Bagi masuk je, bagi masuk je. Mata 30 sama. Lak. Nenek putih. Bagi masuk. Boleh. Bagi gusar je. Okey, mata 30-40. Gusar. Go on. Thank you. Bawa mata deuce daripada 30-40 dapat mata deuce, bola out. Jahat dia main. Dia bagi bola lembut dia untuk checkpoint. Okey, mata advantage kepada pair MC, pair mobile coach. Masuk sekali. Wow! Okey, permainan tamat. Mereka dah cuba sedaya upaya tapi opponent memang kuat. Opponent tu semua star player tu opponent tu. Mari mata 2-6. Tapi game cantik lah walaupun mata 2-6. Okey. So kita akan jumpa di permainan seterusnya. Ini gambar. Just talk about the game. Wow, the game was good. Tier 2 coming.